Okay, Assalamualaikum guys. Lama kita tak bersiaran di SWA Family. Welcome back. So, hari ni dah buat lama tak buat video. Saya bosan. And dah dapat barang, buat order. So, nak buat unboxing. So, jom kita unboxing. Barang ni daripada mana? Daripada Selangor. Gombak Selangor. So, jom kita unboxing. Barang ni under nama mak saya ya. So, mak saya yang suruh saya order. So, jom kita tengoklah apa barangnya. Guys, kotak dia besar. Alright, let's go. What is that? Bagus packaging. Buang kotak. Oh, saya suka bungkusan ni. Boleh main tarik-tarik. Macam spring. Oh, ada bungkusan. Okay, ini dia organic chia seed 3-in-1 promo. Nampak tak? So, yang ni sebelum nak buka packaging saya baca dulu lah. Dia high in protein, high in dietary fiber and origin from South America. So, Amerika guys, berasal dari Amerika Selatan, but halal, don't worry, insyaAllah. So, yang ni susah untuk orang yang nak diet, nak jaga makan kan, jaga kesihatan lah, lebih pada nak jaga kesihatan. Orang boleh google sendiri lah apa kebaikan-kebaikan chia seed ni. Nah, chia seed dengan biji selasih tak sama ya kan. So, see. So, I beli set promo ni. Beli yang ni satu. Dia dapat sekali 3 pack yang macam pack refill. Nampak? Okay, so yang ni satu botol 280 gram. Yang ni pula satu pack berapa gram? Tak jumpa guys. Berapa gram satu pack ni? 168 gram. See? So dapat lagi 3. Okay lah, price dia pun agak berpatutan. So this from Love Art Organic Chia Seed. Okay, kalau nak makan dengan yogurt boleh, nak rendang dengan air minum saja pun boleh, no problem. Okay, nak buat atas salad, nak campur-campur atas salad pun okay. Semua ada dekat sini. Okay, nampak? Dalam gambar ni pun ada contoh. Okay, nak letak dalam oatmeal, mix dengan oatmeal makan buat breakfast, dinner ke, dalam baking ke, yang mana minat baking kan. Yang paling senang dalam air lah guys. Dalam jus, susu ke, korang buat orange juice ke, pineapple juice ke, boleh je sikit. Dia baik untuk kesihatan, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul tak? So, I baca sikit. Tapi nasihat dia untuk yang allergic, dia ada kandungan kacang. So, siapa yang allergic kacang, tak boleh ambil lah. Buat kangen nanti jadi apa-apa susah juga kan. So, that's all lah untuk hari ini punya video. Hope you guys enjoy. And moga-moga ada video akan datang. Jangan lupa support, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum.